Baik, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu jalan di Madinah. Baginda bersabda, "Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana Nabiyyur Rahmah." Aku adalah Nabi Rahmat. Ya. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hadiah kepada kita semua. Wa Nabiyyut Taubah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah nabi pembuka pintu taubat. Yang mana masya-Allah nabi-nabi yang dahulu tuan-tuan jalan taubat sangat sukar bagi kaum mereka. Ya, nak bertaubat ni tak boleh langsung minta kepada Allah, tetapi bertaubat mestilah melalui para nabi dan rasul ataupun orang-orang terkemuka dalam kalangan mereka yang dinamakan ruhban. Itu yang kita tengok masya-Allah bagaimana kaum terdahulu mengatakan, qalu du'u lana rabbak. Musa, tolonglah doa kepada Tuhan engkau. Hud, tolonglah doa kepada Tuhan engkau. Mereka sendiri nak minta ataupun nak bertaubat perlu melalui orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita baca dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah menggambarkan taubatnya Bani Israel. Apabila Nabi Allah Musa alaihi salam meninggalkan Bani Israel selama 30 hari, kemudian Allah tangguhkan sampai jadi 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 laila summa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Ya, Allah Subhanahu wa taala asalnya bagi tahu kepada asalnya wahyu kepada Nabi Allah Musa untuk Nabi Allah Musa bermunajat selama 30 hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah tambah lagi 10 hari sebagai ujian kepada Bani Israel. Bani Israel ni apabila Nabi Allah Musa pergi 30 hari, mereka boleh bertahan lagi. Tiba-tiba tunggu tak balik. Lepas 30 hari Nabi mereka tak pulang. Maka pada ketika itulah mereka telah disesatkan. Dalam 10 hari saja mereka disesatkan oleh seorang lelaki yang bernama Musa Samiri. Sehingga Musa Samiri ini dia ambil, dia pergi duk mengintip pertemuan Nabi Allah Musa dengan Jibril. Dia tengok macam mana seorang yang berpijak pada tanah yang kering, tapi bila dia angkat aja langsung rumput jadi hijau. Keberkatan malaikat Jibril tu. Maka dia ambil tanah daripada bekas pijakan Jibril itu. Dia masukkan dalam satu patung lembu. Tiba-tiba lembu tadi bersuara. Maka akhirnya Bani Israel dalam tempoh 10 hari sesat, meninggalkan agama Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila Nabi Allah Musa balik berdakwah semula, sebahagian daripada mereka bertaubat dan insaf. Maka apa jawapan Allah Subhanahu wa taala atas keinsafan mereka yang bertaubat ni? Allah tak terima taubat mereka. Sampailah Allah kata apa? Faqtulu anfusakum. Keratlah leher kalian masing-masing. Mereka kena pancung diri mereka, baru Tuhan terima taubat mereka. Tu dia tuan-tuan, taubat umat dulu. Kalaulah kita zaman ni taubat kena kerat kepala, saya rasa pakai tak kepala belakang. Maksudnya pakai tak kepala belakang. Tetapi bila kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah permudahkan jalan taubat. Sehingga disebut dalam hadisul qudsi, dalam hadis yang sahih, man aznaba dzamba summa astaghfarani fa'aghfiru lahu wa la ubali. Siapa yang buat dosa, kata Allah, dengan sengaja, kemudian dia beristighfar dan mohon keampunanku, akan kuampunkan, aku tak peduli, kata Allah. Esok dia buat lagi, dia minta ampun lagi, akan kuampunkan, aku tak peduli, kata Allah. Demikianlah nama Nabi Taubah, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pembuka seluas-luasnya peluang taubat. Umat ini dipermudahkan untuk bertaubat dengan istighfar.
umat ini dipermudahkan taubat dengan boleh meminta sendiri kepada Allah tanpa melalui orang lain. Umat ini dipermudahkan taubat tanpa dengan hukum sebagaimana Bani Israel yang kena kerat kepala mereka sendiri. Ya, demikian dipermudahkan. Itu makna Nabiul Taubah. Wa ana al-muqaffa, baginda adalah nabi yang terakhir ataupun yang dimuliakan. Wa ana al-hashir, dan aku adalah al-hashir yang mengumpulkan, tadi dah terangkan. Wa nabiul malahim, nabi yang terlibat dalam banyak peperangan. Ya, direkodkan peperangan yang berlaku sepanjang hidup nabi kita 52 peperangan. 52 peperangan. Yang nabi kita pimpin sendiri jadi ketua angkatan perang 28 peperangan. Daripada 52 tadi, 28 nabi kita pimpin sendiri. Daripada 28 itu hanya 9 peperangan yang berlaku pertumpahan darah. Hanya 9 saja yang berlaku pertumpahan darah. Daripada 9 tu hanya seorang yang mati di tangan Nabi SAW. Ya, maksudnya Nabi kita masuk ke medan perang pun bukan nak bunuh orang. Sehingga kan hanya seorang saja yang mati di tangan baginda SAW. Kita sampai situ dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian yang akan datang. Tajuk yang berikutnya iaitu aspek yang kedua dalam kenal Nabi. Kita wajib kenal Nabi dalam aspek nasab keturunan. Wajib kita tahu secara fardu ain nasab Nabi SAW. Nama baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai seterusnya. Itu kita akan terangkan dalam pengajian yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruda wa la mahruma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh.